bila saya fikir balik saya tak kahwin pun saya dah pegang tanggungjawab macam ni. And it's not easy, it's a struggle. You know? Sebab saya dah fokus, saya memang duduk sana dah 7 tahun dah saya duduk Sarawak. So sekarang ni saya happy dengan aktiviti berulang alik ni, macam naik flight, macam naik bas. Tapi saya terpaksa dan I really enjoy it walaupun penat dia, na'udzubillah. Tapi saya rasa itu adalah satu amanah dan tanggungjawab yang saya pikul lah sebagai seorang pelakon. Kerana industri saya, kehadiran saya dalam industri ni, saya nak sentiasa ada. It's not to say nak kekal relevan, itu very cliche lah. Tapi saya rasa saya sentiasa nak berjuang dan juga nak contribute talent saya. Sebab saya rasa masih belum cukup lagi. And continuum lah, itu adalah benda yang saya minat pada dulu lagi. Saya pun ambil performing arts juga masa kat UiTM. Jadi saya memang akan berhenti lah. Saya ditawarkan untuk mengacara untuk RTM Sarawak. Dan saya dah buat rancangan tu dah 7 years. Dalam masa yang sama pun saya dah build business dengan saya punya business platform bersama dengan saya punya board of directors, which is a spin-off company. Syarikat tu dia adalah spin-off company untuk UNMAS, Universiti Malaysia Sarawak. Jadi kita orang dah banyak produce, dah banyak buat event dan banyak buat production, dan saya dah enjoy dekat situ dah. Dan memang saya tak fikirlah yang saya akan kembali kepada lakonan ataupun shooting TV series yang memerlukan komitmen yang panjang. Dan bila saya buat ni balik, saya alamak, ingat zaman-zaman 2009-2008 dulu macam inilah kehidupan aku kan. Tapi alhamdulillah masa fokus tu memang saya masih lagi mencari rentak, dan sekarang ni saya rasa saya dah blend dan saya dah make peace to it, dan saya dah orang kata dah assimilate, dah apa kata autopilot jugalah dengan saya punya rutin sekarang lah, which is sekarang ni quite okay lah. Buat ulang-alik lah dari ulang alik Sarawak ke KL. Sarawak KL. Bulan lepas saja saya balik 3 kali. 3 kali lah balik Sarawak. Memang 6 kali flight lah. Tanya dengan production. Kerana saya sampai airport saya tengok ada pergi merajuk ke apa ke, datang berlakon ke. Tapi bila saya duduk sana kat Sarawak kan, saya banyak buat teater sana. Saya rasa banyak kat cocok saya buat kat sana dah. Filem, drama. In fact masa saya ada filem besar-besar juga yang saya buat before this. Masa saya buat Taluk Lahad Datu pun saya duduk Sarawak juga masa tu. Dan baru-baru ni pun pihak Skop ada panggil saya untuk filem macam Black Ops. Dan watak tu pun watak yang very significant as a Sarawakian lah. So I think ada rezeki jugalah kenapa jadi anak Sarawak ni ada je watak yang diperlukan kan. Lalu watak kalau macam jadi pahlawan Iban ke Bujang Berani, kadang-kadang itu yang saya ambil lah. Ya, sebab as I said, walaupun Sarawak ni negeri besar, tapi sebenarnya bakat di masih lagi tak ramai yang masih tak ramai pelakon tu. Perlu lebih ramai lagi untuk jadi pelapis. Sebab saya happy dengan apa yang saya buat sekarang. Dan saya lepas habis syuting ni pun saya nak balik Sarawak terus lah. Sebab saya datang sini, saya sewa bilik dan saya memang tak mengharap yang saya akan balik ke sini balik. So good. Sebab 7 years kat sana, saya boleh duduk dengan mak saya boleh happy duduk dengan dia, duduk dengan family memang lagi best lah. Dan kira macam taklah kata pencen lah. Tapi kalau diperlukan kat sini memang rutin saya lah ulang alik tu. Kalau naik flight tu memang dah jadi rutin saya setiap bulan saya akan balik, saya akan ke KL at least sekali. Costly lah. Costly. Ya, agak costly, especially sekarang sebab konflik Asia Barat. Dan sekarang ni memang agak mencabar lah. Tapi insyaAllah everything will be okay after this. Dan saya boleh flight macam biasa lah. Bukan ada orang istimewa di Sarawak yang buat saya ada hati nak tinggalkan? Ada, mak saya. I really cannot live without her. Saya risau juga kalau saya tinggalkan dia sebab yalah, sejak bapak tak ada memang saya kena pantau dari segi keselamatan dia, kesihatan dia, sebab saya dah pegang peranan sebagai ketua keluarga juga. Kadang-kadang kalau ada apa-apa kat rumah tu ke, saya yang kena come forward. Dan yalah, mak saya lah yang jadi saya punya tulang belakang saya lah dalam bidang, bukan saja dalam bidang ni tapi juga dalam macam mana saya nak mengharungi kehidupan saya sebagai anak seni. So anything happen, alhamdulillah, at least sekurang-kurangnya ada orang kat sana. Tapi tak boleh jugalah, saya kena ada kat situ. She's 67. She just turned 67 last month. Jun. Ya. Ada soalan klise lagi ke ni? Okay, klise kat soalan. Tapi that's the thing bila saya cakap tanggungjawab saya sebagai ketua keluarga tu, bila saya fikir balik saya tak kahwin pun saya dah tanggungjawab macam ni. And it's not easy, it's a struggle. You know, saya kadang-kadang membiayai juga pendidikan anak-anak buah saya. Bayar bil. Apa lagi menjaga keselamatan rumah. So saya fikir, aku dah macam bapak ni kat rumah ni walaupun tak kahwin, tak ada anak. So saya anggap je itu sebagai apa kata amal jariah saya lah. Sebab masa mak saya dulu, mak saya jaga mak dia tau, nenek saya. So yang boleh jaga nenek saya masa tu, mendiang nenek saya tu saya seorang. Sebab cousin-cousin semua busy juga, anak-anak semua busy, and dia berat, saya kena angkat dia semua. So saya fikir balik, nasib baik tanggungjawab saya pada keluarga sekarang ni. So saya tak boleh imagine kalau saya pasti tinggalkan mak saya untuk kehidupan yang lain. So evolve tak evolve tu, I mean like macam mana apa yang berlaku lepas ni pun semua tu rahsia jodoh.
ajar semua kan rahsia Allah. So saya macam Duduk macam ni kan. masih okey dengan Muka gembira tau. masih okey. Tak menekan gitu. Tak tekan. Sebab bagi dia, as long as saya cari rezeki halal, saya cari rezeki dan bekerja, and I'm happy. Sekarang ini karaoke je. Actually, I have to say one thing lah. I'm not the best singer. I understand. I realise and I make peace to it. And I think that saya suka nyanyi. Saya masih lagi boleh menyanyi, tapi saya bukan the best singer. So maybe saya venture on something else.